Baik, di sini saya ingin berkongsi dengan pendengar semua antara minyak zaitun yang memenuhi kriteria yang terbaik antaranya yang dikeluarkan oleh syarikat Al-Ard Palestin adalah seperti berikut. Ciri yang pertama, ianya didatangkan dari tanah yang barakah iaitu tanah Palestin, pohon yang barakah iaitu pohon zaitun, maka menghasilkan minyak yang bertambah barakahnya iaitu minyak zaitun Al-Ard Palestin. Minyak zaitun ini tergolong dalam kategori organik extra virgin dan ianya dihasilkan daripada pokok zaitun diiktiraf organik dan diproses mengikut syarat dan kualiti seperti yang ditetapkan oleh International Olive Oil Council. Minyak zaitun yang berkualiti tinggi ini mempunyai kadar acidity yang paling rendah, kurang dari 0.5% dan memberi rasa minyak zaitun yang segar dan sedap untuk diminum. Ciri yang kedua, minyak zaitun Al-Ard Palestin ini juga dihasilkan dari pohon zaitun yang berkebanyakan berusia 500 tahun dan ke atas. Jadi minyak zaitun Al-Ard Palestin ini mengandungi kandungan antioksida yang sangat tinggi, pelbagai jenis vitamin dan juga mineral yang banyak disebabkan keadaan tanah di Palestin itu yang kering dan di kawasan yang berbukit dan juga berbatu. Ciri yang ketiga, minyak zaitun Al-Ard Palestin ini dibotolkan di dalam botol kaca yang gelap bagi memelihara kandungan khasiat minyak zaitun itu sendiri kerana minyak zaitun ini sangat sensitif kepada kepanasan dan juga sinaran ultraviolet yang boleh didapati daripada cahaya matahari dan juga cahaya lampu Kalimantan. Ciri yang keempat, minyak zaitun Al-Ard Palestin ini juga tidak dikapsulkan bagi memenuhi keperluan dos yang diperlukan oleh tubuh badan manusia iaitu 23 gram sehari bersamaan dengan 2 sudu besar bagi memenuhi zat-zat yang diperlukan oleh tubuh badan manusia. Akhir kata dari saya, jadikan minyak zaitun Al-Ard Palestin ini sebagai pilihan utama anda kerana di samping kita membeli secara tak langsung sama-sama kita dapat menyumbang kepada petani-petani di Palestin sana.